2 cawan gandum, 2 cawan high protein, 1 sudu besar baking powder, 6 sudu besar gula, 3 sudu besar susu tepung, 1 biji telur A, 1 sudu besar margarin. Nak guna butter pun boleh. Yeast 1 sudu besar campur dengan air suam yang ada gula 1 sudu. Kacau-kacau, nanti masukkan dalam ni. Yeast dah naik, campurlah. Nak guna mixer pun boleh. Hari ini Zu nak guna tangan. Zu hanya buat untuk family. Lepas semuanya sebati Zu campur, Zu masukkan dalam mangkuk bread maker. Masukkan dalam bread maker. Dough start. Putas hingga berhenti. Siap dah. Bulat-bulatkan, susung atas loyang. Roti ni dah mula cantik naiknya. Zu spray sikit dengan air. Bismillah. Zu taburkan sedikit gandum dengan api 180 darjah Celsius. Alhamdulillah, roti Zu dah masak. Nanti dah sejuk, Zu akan letak dia punya topping. Satu cawan tepung gandum. Sepatutnya guna tepung jagung ya, tapi kebetulan habis. Zu tak sedar pula dia habis. Susu tepung full cream. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sudu besar. Zu letak susu pekat. 1, 2, 3 sudu besar. 1 air. 2. Kacau dulu sebati. 1 cawan lagi. Jadi jumlahnya 3 cawan air. Buka api perlahan saja. Kalau nak gantikan susu tepung tu dengan susu fresh milk tu pun boleh. Okey, kacau sehingga likat. Likat macam ni dia belum masak ya. Dia kena meletup-letup tu baru masak. Kalau dah macam ni kita tutup api, takut nanti sakit perut. Kena hati-hati. Tengok Zu tinggikan dia punya tungku ni. Zu tak nak bawah dia hangus. Okey, bila dah kental macam ni, tutup api dan sejukkan. Okey, untuk buat krim topping dia tu, bismillah. Ini whipping cream, ikutlah jenama apa pun. Bismillah, masukkan dalam mixer ni 1 cawan, setengah cawan. Okey, dah gebu macam ni. Masukkan tepung tadi. Okey, Zu tambah 2 sudu susu pekat. Ada 3 perasa coklat, strawberry dan juga vanila. Bismillah. Alhamdulillah dah siap.